Kenapa azam asyik ke laut? Bukan sebab azam tu terlalu besar, tapi sebab kita biarkan macam tu je. Awal tahun semua penuh semangat, lepas tu tak pernah semak progres langsung. Bila azam tak dipecahkan kepada langkah kecil yang jelas, lama-lama rasa berat dan akhirnya ditinggalkan. Contohnya, nak kurus tapi tak pernah catat apa yang dimakan atau bila bersenam. Bila tak pantau, kita sendiri pun tak tahu sama ada makin dekat dengan target atau sebenarnya tak gerak. Solusinya simple je, buat azam yang jelas dan masuk akal guna konsep SMART. S, specific, M, measurable atau boleh diukur, A, achievable atau realistic, R, relevant dan T, time bound, ada tempoh masa. Guna buku nota atau apps untuk pantau progres setiap minggu. Bila nampak perubahan sikit demi sikit, motivasi pun naik dan azam jadi lebih senang nak capai. Nak betul-betul azam tahun ni tercapai, sebut apa azam tu dalam video, masukkan di media sosial, cabar diri bila dah tunjuk depan orang ramai. Itu yang korang nak capai. Saya nak bisnes saya berjaya tahun ni. Jemput, klik link di bio, saya ada baju raya special, cantik, klasik. Raya korang mesti wow pakai baju raya yang saya hasilkan.